Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita semua untuk berada di sini untuk sama-sama kita menyaksikan majlis pernikahan yang akan dijalankan sebentar nanti di antara Nur Hakim bin Nur Haizan dan juga Aisyah binti Abdul Ghani. Nama saya Muhammad Tajuddin bin Nur. Sebelum kita teruskan lagi, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan juga melancarkan majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, pernikahan itu adalah di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana yang kita ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat suka sekali apabila kita menghubungkan silaturahim di antara kita. Pada hari ini, di majlis ini, dua insan akan disatukan dengan akad pernikahan dan sekaligus dua keluarga serta sanak saudaranya juga akan digabung menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi, insya-Allah. Kepada saudara Nur Hakim bin Nur Haizan, anda bakal menjadi seorang suami dan juga ketua keluarga yang memikul tugasan dan juga tanggungjawab menjaga kebaikan dan juga kesejahteraan bakal isteri anda. Anda harus memberinya layanan yang sebaik-baiknya, kerana itulah di antara kunci kemesraan dan juga kasih sayang dalam hidup berumah tangga. Kepada saudari Aisyah binti Abdul Ghani, anda bakal menjadi seorang isteri yang juga memikul peranan penting di dalam membantu suami anda membina kesejahteraan hidup berumah tangga bersama. Peranan ini hanya dapat dilakukan oleh para isteri yang baik, dan ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, para isteri yang baik ialah mereka yang sentiasa menggembirakan hati suaminya apabila diperintah, iaitu perintah yang bersesuaian dengan ajaran Islam, maka segera dipatuhinya, dan apabila suami tiada di sampingnya, maka beliau akan sentiasa menjaga maruah diri dan juga harta benda suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Hakim bin Nur Haizan, ankahtuka wa zawajtuka ala ma amarallahu bihi min imsaki bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Wahai Nur Hakim bin Nur Haizan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Aisyah binti Abdul Ghani dengan mas kahwin sebetul cincin. Aku terima nikah Aisyah binti Abdul Ghani dengan mas kahwin sebetul cincin. Alhamdulillah. Selesai sudah hijab kabul kita di majlis ini, dan pasangan Nur Hakim bin Nur Haizan dan juga Aisyah binti Abdul Ghani telah bergelar sebagai suami isteri yang sah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hakim bin Nur Haizan berjanji untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab saya sebagai suami terhadap isteri saya yang tersayang Aisyah binti Abdul Ghani dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha untuk menjadi ketua rumah tangga yang bertanggungjawab dengan menyediakan nafkah yang secukupnya mengikut kemampuan saya, serta menyentuhinya dengan penuh kasih sayang dan kemesraan, dan membimbingnya untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta membina keluarga berdasarkan ketakwaan, ketenangan, kasih sayang dan rahmat, insya-Allah. Semoga Allah memberi kekuatan dan hidayah kepada saya untuk melaksanakan amanah ini. Namun sekiranya saya gagal untuk melaksanakan yang tersebut atau menyalahinya, maka berikut adalah lafaz taklid demi memelihara maslahat isteri saya. Pada tiap-tiap kali saya, Nur Hakim bin Nur Haizan, meninggalkan isteri saya Aisyah binti Abdul Ghani dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut, sedangkan isteri saya taat kepada saya, atau saya melakukan sebarangan perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik. Baik, Hakim. Alhamdulillah. Baik, Hakim. Terima kasih hadirin sekalian datang. Kita dah ucapkan kesyukuran dan terima kasih dapat kami berikan di atas kehadiran saudara mara dan sahabat anda. Bahagia kami hari ini ya. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada ibu bapa kami, kakak-kakak, adik-adik, abang kerana banyak menolong menyaksikan majlis ini. Terima kasih atas doa dan harapan tulus pada kami berdua. Enjoy yourselves. That's all for me. Assalamualaikum semua. Terima kasih siapa yang sudah datang dan stay nikah sampai sekarang. Kami cuma minta anda semua dapat berdoa semoga kita berkekalan hingga ke jannah. Dan juga terima kasih juga kepada ibu bapa kami, adik-adik kami yang telah merestui hubungan kami sehingga semuanya dipermudahkan segala usaha kami yang ini. Thanks to all my bridesmaids, groomsmen yang involved, my vendor also. Thank you so much for helping us, and we hope that semuanya kalau ada kekurangan di majlis ni, semua dapat maafkanlah kalau ada kekurangan daripada kita. Okay. Kita pun mengucapkan syukuran atas ilahi lah kerana hari punya majlis. Dan juga kita pun nak syorkan ya, kalau in future kalau apa-apa gunakanlah Usra. Kena syarat tu Usra. Terima kasih. Itu sajalah. Terima kasih. Dan sekian. Hello dan F5 Fire Medical Emergency. Selamat Pengantin Baru. Okay, I would like to say thank you everyone for the efforts today. It's really a heartwarming feeling to know that everyone has, our backs, especially for me, after my hospitalization, I'm really touched by all who are sincerely, coming into to help, from Aisha's side, from my side. I would like to say just thank you so much, and for my dear Aisha, I love you so much, and I just can't wait to spend the rest of my life with you, and I just pray that may Allah bless us both with with children, and inshallah we will be at the Jannah. Thank you sayang. Assalamualaikum imamku. Terima kasih sebab terima saya sebagai bidadari syurga awak. Semoga hubungan kita ni akan kekal ke jannah dan awak akan menjadi suami yang soleh yang akan menjadikan saya sebagai isteri mustahil, dan semoga susah senang kita akan sentiasa bersama
Terima kasih sayang sebab pilih saya tahu jadi isteri awak. Thank you. I love you.